Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung ayat-ayat daripada surah Yusuf. Malam ni ayat yang ke-43. Ayat 43 surah Yusuf. Macam biasa kita baca dulu sikit, saya baca kemudian sila ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم. Telah berkata raja, aku bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk telah memakan oleh 7 ekor lembu kurus. Dan aku bermimpi melihat ada 7 apa dia tulis? 7 tangkai ke apa? Tangkai. 7 tangkai yang menghijau, yang subur, dan ada 7 tangkai lagi yang kering kontang. Wahai ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar, berilah fatwa, tolong tafsir mimpi aku ini. Sekiranya kamu semua boleh tafsir mimpi. Pembesar-pembesar telah berkata itu adghasu ahlam, nanti dia akan terang, mainan tidur. Mimpi campur aduk mainan tidur. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, dan kami tak tahu nak mentafsirkan mimpi-mimpi yang banyak ni.
dan telah berkata orang yang terselamat dari dalam penjara. Siapa orang terselamat ni? Dua orang yang bersama dengan Nabi Yusuf, yang sekarang ni dah bekerja sebagai tukang tuang arak raja. Dan dia duduk kerja dalam istana. Dia dengar raja mimpi, dia pun dia teringat cerita Yusuf dulu. Dia berkata, dan dia teringat setelah lama dah dia lupa Yusuf. Dia kata, aku tahu macam mana nak cari tafsiran mimpi tuanku ni. Tolong hantar saya ke penjara, saya nak jumpa kawan saya dulu. Baru teringat. Lalu dia berkata, wahai Yusuf, sahabatku As-Siddiq. Dia pun gelarkan Yusuf ni As-Siddiq. Tolong bagi tahu apa maksud mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, dan ada 7 tangkai yang subur menghijau, dan ada 7 tangkai yang kering kontang. Moga-moga aku dapat balik dan bagi tahu apa maksud mimpi ni, dan mereka tahu makna mimpi ni. Yusuf berkata, kamu bercocok tanam dalam masa 7 tahun pertama dengan begitu bersungguh-sungguh. Hasil daripada kamu cocok tanam 7 tahun ini, kamu biarkan di tangkai-tangkai, kecuali sedikit yang kamu nak makan. Ambil yang nak makan, baki tinggal di tangkai. Kemudian akan datang 7 tahun lagi, kering kontang. Masa tu hasil kurang, tak ada tumbuhan, kering, kemarau, binatang pun jadi kurus. 7 tahun yang kedua ini, kamu makan daripada yang kamu simpan tadi, yang kamu tak habiskan tu, kamu makanlah yang baki itu. Kemudian ada balance lagi, kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun seterusnya, hasilnya begitu banyak, kamu pun boleh tolong manusia. Orang pun datang minta stok barangan dari kamu nanti, dan ketika itu kamu pun boleh perah lagi hasil-hasil yang banyak. Maknanya tahun ke berapa dah tu? Tahun ke berapa? Tahun ke 15. Nanti kita akan tengok secara detail. Ayat yang kita baca malam ni sambungan yang lepas. Kita cerita dah 2 orang kawan Nabi Yusuf yang bermimpi. Seorang kena potong kepala, seorang bebas, dan betul-betul jadi bagaimana Nabi Yusuf tafsirkan, dia jadi tukang tuang arak raja. Ayat 43 ni, waqalal maliku. Bahasa Arab, al-maliku maknanya raja. Kalau al-malaku, kata alif dalam ayat ni, waqalal maliku, berkata raja. Kalau al-malaku maknanya malaikat. Al-malaku malaikat, al-maliku raja. Beza. Dia perkataan bahasa Arab ni baris lari beza makna. Tak apalah tu. Okey. Raja ni raja negeri Mesir. Yang ayah angkat Nabi Yusuf dulu siapa? Ayah angkat Nabi Yusuf itu menteri keuangan negara. Raja yang mimpi tengok lembu, ayah angkat bukan raja. Ayah angkat ialah menteri dalam negeri tersebut. Sebab ada orang keliru, dia ingat orang yang sama. Ayah angkat dan yang mimpi tengok lembu ni adalah orang yang berbeza. Dalam ayat awal-awal cerita tentang ayah angkat disebut perkataan Al-Aziz. Al-Aziz dengan makna menteri. Kalau Al-Malik dengan makna raja. Itu satu perkara. Raja bermimpi. Raja bermimpi. Dan zaman Nabi Yusuf ni, gelaran raja dia panggil Al-Malik. Kalau zaman Nabi Musa, raja Mesir, gelaran dia apa? Fir'aun. Kita kena faham, Fir'aun ni bukan nama orang. Fir'aun adalah nama jawatan. Zaman Nabi Yusuf dia panggil Malik. Zaman Nabi Musa dia panggil Fir'aun.
Zaman kita dipanggil agung. Bukan saya kata agung tu Firaun, tidak. Tapi nak bagi tahunya nama jawatan. Nama jawatan. Nama jawatan. Jadi kalau di negara Arab Saudi dipanggil Malik juga. Sekarang King. King. Itu nama jawatan. Adapun Firaun ataupun Malik, dia ada nama-nama dia sendiri. Apa nama raja ni? Tak penting. Nak buat apa? Yang pentingnya kisah yang berlaku. Dan Quran pun tak sebut nama raja. Nama tak apa, tak penting dalam peristiwa Nabi Yusuf ini. Okey. Kemudian raja ni Islam ke tidak? Raja ni tidak Islam, tak beriman. Bukan raja Islam ni, tapi dia adalah raja yang tak beriman pada Allah. Ulama bincang, apa kaitan nak highlight raja ni bukan orang Islam? Kaitannya ialah timbul satu isu, boleh ke tidak orang kafir bermimpi? Memang orang kafir bermimpi, Ustaz. Ada tak mimpi orang kafir yang betul? Mimpi yang benar, mimpi yang membawa isyarat yang benar. Berdasarkan peristiwa ini, ulama kata harus berlaku. Maknanya dia ni orang bukan Islam, dia bermimpi sesuatu yang memberi isyarat. Sama ada pada keluarga dia, pada kampung dia, pada negeri ke. Boleh tak berlaku gitu? Boleh. Dah Ustaz, kan dia orang kafir kan? Orang kafir ke orang Islam tu tak ada masalah. Yang penting ialah orang yang menafsirkan mimpi tersebut. Tapi bukan saya kata semua mimpi orang kafir betul. Tidak. Dia tak kata gitu. Tapi ada kemungkinan kalau dia bermimpi sesuatu yang memberi isyarat, ya ada kemungkinan. Itu bergantung kepada kemampuan orang yang menafsirkan mimpi. Biasa mimpi. Imam biasa mimpi apa? Ini kerja bidadari. Kan? Bidadari tak apa kerja, jangan kena kerja di lebah dah. Kerja di lebah maknanya nak dapat madu. Jadi mana orang bermimpi, orang ni mimpi, orang bukan Islam mimpi, ya berlaku. Itu bergantung kepada orang yang menafsirkan. Ini disebut dalam kitab kita ni. Jadi raja tadi mimpi apa? Dia inni ara sab'a baqaratin. Dalam bab mimpi ni satu perkara tuan-tuan. Katakanlah kita nak cari orang nak tafsirkan mimpi kita, kena sebut exactly, ataupun raja ni dia mimpi lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Bila nak cerita pada orang untuk dapat tafsir mimpi ni, dia tak boleh sebut, malam tadi saya mimpi ada lembu kurus pergi makan lembu gemuk. Apa maksud dia? Kat mana silap? Sekali lagi saya ulang. Dia mimpi, dia nampak apa? Nampak lembu gemuk 7 ekor. Kemudian datang lembu kurus makan lembu gemuk. Cuba bayang. Tak payah bayang lah, tu cerita upin-ipin lah pula nak bayang kan. Jadi lembu gemuk datang lembu kurus makan. Itu mimpi dia. Jadi dia kata saya bermimpi ada 7 ekor lembu gemuk, datang 7 ekor lembu kurus memakannya. Okey. Dia nak cerita kat orang, saya mimpi ada 7 ekor lembu kurus makan lembu gemuk. Itu salah dari segi kaedahnya. Kat mana salah? Tak nak, mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan. Dia kena sebut lembu gemuk dulu. Kan? Sebab dia mimpi lembu gemuk, datang lembu kurus makan. Dia kena sebut ada 7 ekor lembu gemuk, datang lembu kurus makan. Dia tak boleh kata saya mimpi ada 7 ekor lembu kurus makan lembu gemuk. Dia tak boleh. Dia kena ikut susunan dalam mimpi tu. Begitu juga raja. Bila raja cerita, pekerja yang tuan arak tu, dia nak pergi jumpa Nabi Yusuf, dia kena guna ayat yang sama yang tuanku cerita. Bila raja kata aku mimpi ada 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus, dia tak boleh kata tuanku ada mimpi 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu. Tak boleh. Dia kena ikut susunan. Okey. Jadi raja ni disebut berdasarkan apa yang dia mimpi. Inni ara sab'a baqarati, dan aku juga, ini satu perkara yang pelik. Lembu gemuk
ada lembu kuruh makan. Kalau lembu gemuk makan lembu kuruh biasa lah. Tu pun pelik dah, lembu makan lembu. Biasanya lembu makan sayur lah. Lembu makan sayur. Yang ni lembu makan lembu. Yang lagi pelik, lembu kuruh makan lembu gemuk. Ini sesuatu yang menakutkan, kemudian menghairankan. Nampak ada tangkai pula, 7 tangkai yang hijau, yang subur, yang ada hasil. Kemudian selepas yang subur, dia nampak pula 7 lagi yang kering kontak. Ini pun dia kena, nak cerita kena ikut susunan. Saya nampak 7 tangkai yang subur, baru nampak yang kering. Dia tak boleh cerita 14 sekaligus ke. Saya nampak ada 14 tangkai, 2 tu kering, 2 tu subur. Tak boleh. Dia kena ikut susunan. Ini kaedah orang yang nak cari tafsiran mimpi. Sebab susunan juga memainkan peranan dalam penafsiran mimpi dia. Lepas tu dia kata apa? Ya ayyuhal mala'u, wahai al mala'u. Ayat 43 lagi. Ya ayyuhal mala'u, wahai al mala'. Al mala', siapa dia al mala'? Al mala' adalah orang-orang besar, orang-orang kanan raja. Perkataan al mala' kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Nuh ada perkataan al mala'. Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi, banyak kisah-kisah Nabi kita akan jumpa perkataan yang sama, al mala'u. Apa maksud al mala'u? Maknanya pembesar-pembesar yang orang-orang kanan, tuanku. Dan kalau kita baca kisah-kisah Nabi Nuh, nabi-nabi yang terdahulu, al mala' ialah golongan yang menentang para nabi dan rasul. Sebab mereka rasa terancam. Pembesar-pembesar bila nabi-nabi datang bawa dakwah, sembah Allah, jangan sembah pemimpin, sembah Allah. Jadi pembesar-pembesar rasa keadaan mereka terancam. Mereka orang yang paling kuat menentang para rasul. Perkataan al-mala'u kita akan jumpa banyak kalau baca sejarah para rasul. Dia ni pun panggil al-mala'u, pembesar-pembesar tadi. Aftuni fi ru'yaya, beritahu, tolong tafsirkan mimpi aku. In kuntum lirru'ya ta'burun, sekiranya kamu boleh tafsirkan mimpi. Qalu adghathu ahlam, mereka menjawab, pembesar-pembesar tadi menjawab, adghathu ahlam. Apa dia terjemah situ? Dia terjemah benda tu? Mimpi campur aduk. Adghath ahlam, mimpi campur aduk. Adghath ni asal kalau orang cari kayu api, dia akan kutik ranting besar, kecil, ranting tu, ranting dia akan kutik semua banyak-banyak, bercampur aduk sekali. Dia tak ambil satu saiz. Orang kutik kayu api itu darsun. Bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang dia nak suruh rotan tu, dia suruh ambil ranting yang banyak, kumpul ranting banyak, rotan. Tak apalah, itu cerita Nabi Ayub. Tapi dars asalnya ialah kayu api yang banyak yang dikumpul campur aduk banyak-banyak. Adghasu ahlam ialah pembesar-pembesar ni kata tuanku, itu mimpi itu mainan tidur lah. Maksudnya mimpi yang bercampur aduk, lembu gemuk, lembu kuruh, ranting kering, ranting sehat, apa semua tu, itu mimpi mainan tidur. Kata ulama tafsir, kemudian dia kata apa? Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami tak tahu. Pembesar ni kata tu mainan tidur je tuanku, kami pun tak tahu macam mana nak terjemah mimpi ni. Ulama tafsir kata ada 2 kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama, memang pembesar-pembesar ni memang tak reti nak tafsir mimpi. Dia orang tak faham sungguh. Lalu mereka pun kata tu mainan tidur je, kami tak reti nak tafsir. Itu kemungkinan pertama. Ada satu lagi kemungkinan, dia orang ni tahu tafsir mimpi. Dia orang tahu tafsiran mimpi ni, tapi sengaja tak nak tafsir. Sebab tafsir dalam tafsiran mimpi ni nanti negeri subur 7 tahun, kemudian 7 tahun lagi negeri kemarau, tak ada hasil. Jadi mereka sengaja tak nak tafsir mimpi. Sebab apa tak nak tafsir? Sebab ada cerita tak best. Ada cerita tak sedap. Makna nak cerita kemarau tak ada hasil. Ini perangai pembesar-pembesar yang
tak nak cerita sepenuhnya kepada bos dia, dia tak nak report. Ini pembesar-pembesar yang mengampu. Dia nak cerita yang seronok saja pada raja. Bila ada nak tafsir mimpi, dia tahu, tapi negatif dia rela tak bagi tahu, dia sembunyikan fakta. Ini perangai menteri-menteri pada raja ni. Zaman sekarang ada macam ni. Dia tahu dah buat gini bahaya kat negara, kena cerita perkara ni, dia tak report. Dia tak report sebab apa? Dia tak nak report perkara yang macam negatif. Jadi dia nak cerita yang seronok-seronok sahaja. Dia nak cerita seronok-seronok saja. Itu ada dua kemungkinan. Sama ada dia tak tahu betul-betul mimpi, ataupun kemungkinan kedua, kata ulama tafsir, mereka tahu tapi sengaja tak nak bagi tahu sebab tak syok lah nak cerita kemarau ni kat tuanku. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummatin. Kemudian telah berkata orang yang terselamat, kawan Nabi Yusuf yang bersama Nabi Yusuf tu, yang terselamat, yang orang panggil, yang jadi tukang tuang arak tuanku, bila dia dengar tuanku mimpi, waddakara, dia pun teringat kepada siapa? Kepada rakan satu sel dia. Dia teringat kepada Nabi Yusuf alaihi salam, baru teringat. Lalu dia kata, tuanku, saya tahu tuanku, saya tahu macam mana nak cari penyelesaian masalah tuanku ni. Nak settle masalah mimpi tuanku ni, saya tahu nak buat macam mana. Ada, tolong hantar saya ke penjara. Fa'arsilun, hantar saya ke penjara. Baru teringat ba'da ummah, dengan maksud setelah beberapa tahun. Dia terjemah apa kat situ? Ayat 45 tu, telah berkata orang yang terselamat dalam penjara, yang jadi tukang tuang arak Nabi istana, dia kata dia teringat balik setelah ba'da ummah, dengan makna setelah beberapa tahun. Beberapa masa, suatu masa yang lama. Ummah di sini dengan makna beberapa tahun. Kalau manusia adalah himpunan kaum yang banyak, dipanggil satu ummah. Maka dalam ayat ni dia kata dia teringat selepas min ba'di ba'da ummah, setelah beberapa tahun lah, dengan maksud beberapa tahun ataupun satu tempoh masa yang agak lama. Dia seronok je duduk dalam istana, duduk minum arak dengan tuanku, relax je dalam istana, tak teringat dah kat member dalam penjara sana. Bila ada masalah baru teringat kat kawan. Kita pun kadang-kadang macam tu juga. Bila ada masalah cari kawan, baru teringat kat kawan yang boleh membantu. Kalau boleh, jangan tunggu ada masalah baru nak cari kawan. Masa tak ada masalah pun, rajin-rajin lah bertanya khabar, rajin-rajin lah hantar SMS, tak apa, WhatsApp pun tak apa, tak payah cah dah. Biar kita hubungan tu jaga. Dia ni bila ada masalah baru teringat kat kawan, pergilah cari. Fa'arsilun, oleh kerana dia ni tukang tuang arak raja, dia kata, tuanku tolong hantar, suruh dia orang hantar, bawa saya ke penjara. Dia pergi ke penjara, dia cari Yusuf. Bila sampai di penjara, baru dia jumpa Yusuf. Dia kata, Yusufu ayyuhas siddiq. Baru cari balik Yusuf. Dan dia panggil Yusuf ni ayyuha as-siddiq. Dia gelarkan Nabi Yusuf dengan gelaran as-siddiq. Ni boleh buat teka-teki ni. Kalau ada cikgu-cikgu, ustazah-ustazah dengan pelajar, boleh buat teka-teki. Sayyidina Abu Bakar digelar as-siddiq. Di kalangan para nabi dan rasul, ada juga rasul yang digelar as-siddiq. Siapa dia? Nabi Yusuf. Siapa yang gelarkan siddiq pada Nabi Yusuf ni? Kawan dia yang duduk penjara sekali. Saya dah terang dulu bagaimana seseorang yang perangai dia baik, dia duduk kat mana-mana pun akan terzahir kebaikan sifat diri dia. Kawan hanya siapa? Masa kerja kat sini, kawan-kawan kau sebut nama dia, oh dia tu baik. Kalau masa kerja kat rumah lah, sewa dia dulu, jika-jika ada, oh dia tu jenis orang baik. Dah pindah, dah beli rumah, orang kat sekitar, oh dia tu memang orang baik. Orang-orang yang jiwanya baik, hatinya baik,
akan muncul pada kepribadian dia sifat baik. Jadi kawan Nabi Yusuf ni, bila dia cari Yusuf, dia terkeluar kata ayyuhas siddiq, wahai sahabatku yang as-siddiq. Apa maksud dia? Yang sangat benar, percakapan kamu benar, kamu menafsirkan mimpi benar. Kalau makanan tak sampai lagi, masa dalam penjara dulu, makanan tak sampai lagi, Yusuf dah bagi tahu. Oh, malam ni makan apa? Kan, boleh bagi tahu. Kita makan apa malam ni? Malam ni nak teka boleh saya teka. Malam ni nasi kambing, betul tak? Salah. Tak boleh tengok Nabi Yusuf lagi. Minggu depan kita teka nasi kambing lagi, insya-Allah. Jadi as-siddiq sangat benar, cakap benar. Dia sebut menu dalam penjara benar, tafsir mimpi pun benar. Dia kata kawan ni jadi tukar tuan arak raja, jadi sungguh. Sebab itulah dia panggil as-siddiq. Contohilah sifat Nabi Yusuf. Dah ustaz nak contohi sifat Nabi Yusuf, saya tak pandai nak tafsir mimpi. Pada sifat benar itu, contohilah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, jadi orang yang benar. Biar orang kenal kita ni orang yang cakap benar. Sampai kita nak menipu pun rasa tak selesa. Tak selesa nak menipu. Jadi gitu. Kita kadang-kadang tengok telefon, tak nak jawab. Oh, ni telefon minta hutang ni. Bagi tahu, ambil suruh anak jawab telefon. Jawab cakap abah tak ada. Abah pergi masjid, telefon tertinggal. Anak pun ambil nasib baik, anak tak jawab macam nojong pak belalang tu. Abah kata abah tak ada. Kita sedang mengajar anak kita berbohong. Ajar dia bohong, dan ajar dia tak percaya. Kita kadang-kadang bagi kat isteri. Yang ada isteri, bagi kat isteri. Ambil telefon ni, kata abang keluar, telefon tertinggal. Isteri pun jawab. Isteri pun terdetik dalam hati, oi, ni best friend dia tipu. Aku pun mungkin dia tipu juga. Kan? Menghilangkan kepercayaan. Kita ajar menipu. Kadang-kadang anak menangis, diam-diam. Nanti abah beli gula-gula, abah beli aiskrim. Anak tu diam, tiba-tiba kita tak beli. Ini bahaya sebenarnya. Jadi tak percaya dah, anak-anak jadi tak percaya dah kat kita. Anak-anak jadi tak percaya. Jadi kita kena hati-hati. Biar kita nak bersifat benar, maka kita nak bohong sikit-sikit pun jadi tak boleh nak bohong. Tak boleh nak bohong. Suatu hari Imam Al-Bukhari dapat maklumat ada seorang tok guru hadis yang sangat hebat. Lalu Imam Bukhari nak pergi cari tok guru tu. Nak pergi cari tok guru tu musafir jauh. Jauh orang dulu nak cari ilmu jauh. Kesungguhan Imam Al-Bukhari dengar dia tok guru, dia pergi cari. Kita nak turun flat ni je, kan jauh sangat. Imam Bukhari pergi cari sampai dekat rumah tok guru tu. Imam Bukhari tengok tok guru tu sedang menjinak, sedang nak bagi makan kuda dia. Lalu tok guru tadi dia nak panggil kuda mai dekat, dia letak buat macam dalam tangan ada makanan kuda, dia nak panggil kuda tu. Tak keruk-keruk lah. Maknanya kuda ni dia, kuda orang buat kan, bunyi kan. Maksudnya maknanya dia nak tipu sikit kuda tu. Macam ada makanan. Gitu. Bila kuda sampai dekat, rupa-rupanya tak ada pun makanan. Tok guru tak ada pun, pegang dah kuda. Imam Al-Bukhari kata, tok guru ni tipu kuda, maka aku tak nak belajar ilmu hadis dari tok guru ni. Allah. Kuda pun dia tipu, tak mustahil hadis Nabi pun dia tipu. Itu cermatnya Imam Al-Bukhari di dalam amanah dia dalam menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik pada masalah diri kita, jadilah orang yang benar. Ni zaman telefon ni, ya Allah. Zaman handphone ni zaman orang menipu banyak. Nipu. Kat mana tu? On the way. Baru pakai underwear kat rumah. On the way. Menipu. Isteri telefon tanya, kat mana tu? Kat masjid. Abang kedai mamak dia tengok bola kat masjid. Siap kat isteri. Saya pernah tuan-tuan. Saya pernah sekali
Orang gini nak buka kuliah tetap lah ada ceramah. Lepas ceramah ni, selesai ceramah lepas sembahyang Isyak, AJK masjid lah. AJK ni, jom ustaz kita pergi makan dulu. Betul lah malam tu lapar, jom lah pergi makan. Sementara tunggu order ni, yang depan saya ni, isteri dia telefon. Abang kat masjid lagi ni, depan ustaz tu. Kalau nak makan kat kedai ni, kat restaurant, abang kat masjid ni, abang kat masjid. Saya pun tengok dia. Saya tengok, kat masjid? Abang kat kedai ni dengan ustaz. Maknanya kerana dia ni selalu bohong. Tu nasib baik saya depan dia, betul-betul depan dia. Kat masjid, saya tanya dia. Abang kat kedai ni, dia betul balik. Kerana apa tu? Kerana selalu bohong. Dia tak rasa salah dah bohong. Dia tak rasa salah. Jadi kena tolong jagalah. Jangan kita sampai jadi orang kata, dia tu cakap dengar boleh, percaya jangan. Orang tengok muka dia tu, muka tak percaya dah. Jadi jangan buat gitu. Biar kita, Yusuf kawan dia memang tak ada orang pun. Orang panggil dia As-Siddiq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa gelarannya? Al-Amin. Siapa yang bagi gelaran Al-Amin? Masyarakat bagi. Bila masyarakat bagi, maknanya semua orang iktiraf. Ada orang dapat datuk, dapat Tan Sri, satu pihak yang bagi. Orang kata, dia ni memang layak dapat datuk, dia ni besar jasa dia pada masyarakat, pada negara, dia layak dapat datuk. Ada orang bila kita dengar dia, dia dapat datuk, tak logik, langsung dapat datuk. Maknanya ada orang setuju, ada orang tak setuju. Adapun gelaran Al-Amin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh setuju, sahabat pun setuju. Sebab memang sifat tu ada pada diri dia. Jadi Yusuf pun digelar As-Siddiq. Kita tirulah Nabi Yusuf. Jadilah orang yang benar, yang cakap benar. Dia nak menipu, dia rasa tak sedap hati, tak sedap nak sebut, tak jadi. Gitu. Jadilah orang yang benar. Apatah lagi dalam nak menyampaikan ilmu agama, nak berkongsi ilmu agama, nak bercerita. Satu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Rasulullah kata, cukuplah seseorang itu kita boleh labelkan dia ni penipu apabila dia ada sifat ceritakan semua perkara yang dia dengar. Boleh label penipu dah. Ada orang yang perangai dia memang pemberita. Semua perkara yang dia dengar, kalau 10 dia dengar, 10 dia cerita. Ini boleh label dia ni penipu dah. Kata Rasulullah, bukan saya kata ni, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Semua yang cerita yang dia dengar, dia cerita. Kita, kalau kita yang sepatutnya macam mana? Sepatutnya macam mana? Setiap perkara yang kita dengar, yang pertama kita kena buat apa? Cek dulu, selidik dulu, betul ke tidak ni? Tak betul, jangan bawa lah cerita tu. Satu. Yang kedua, cek, betul sungguh, betul lah dia ni ada kahwin lari, kahwin senyap-senyap. Kan? Ada cerita-cerita, ya sungguh, ada cakap dia kahwin dengan orang Kemboja, orang Filipina, orang mana. Cek, ada sungguh, dia ni betul. Fikir dulu, patut ke tidak sebar. Kan? Yang pertama, cek berita betul ke tidak. Bila tak betul, haram kita sebar. Satu. Step kedua, cek betul sungguh. Masa tu kena fikir, boleh sebar ke tak boleh sebar. Yang betul ada tak boleh sebar. Ada yang betul, sebar kalau dah dia duk khianat Islam, duk ganggu orang masjid surau, kutuk ulama, kita dedah aib dia. Biar dia sibuk dengan kerja kepribadi dia. Gitu katakanlah. Keadaannya macam tu. Jadi kita kena faham, bila orang yang bersifat semua yang dia dengar dia nak cerita, itu boleh dikira sebagai orang yang menipu dah. Sebab maklumat yang kita dengar ni bukan semua betul. Ni maklumat kat Facebook duk cerita forward je. Maklumat kat SMS tak tahu dari mana kita pun share. Apatah lagi ada kat ujung tu
sila forward kepada 10 orang. Kalau tidak, anda ada timpa bala. Jangan percaya. Itu menguntungkan Selcom, Maxis je tu. Jangan duk percaya sangat. Okey, sekali lagi saya nak sebut kesimpulan yang Nabi kata, seseorang boleh dikira penipu apabila dia ada sifat semua yang dia dengar dia cerita balik. Jadi kita jangan macam tu. Semua dengar, tapis dulu. Orang perempuan dia ada kelebihan dalam bab ni. Dia pakar sikit bab ni. Kan? Sambil beli ikan, sambil kat kedai dengar. Jadi kita minta maaf lah, bukan nak kata ni, tapi nak sebut. Kalau boleh kita tapis dulu. Ya ke Cik Puan, Puan duk cerita betul ke Kak? Jangan kita cepat. Awak tak percaya saya ke? Kan? Bukan tak percaya, tapi ni tentang peribadi orang. Ngecek dulu. Betul lah, saya nampak sendiri, saya dengar sendiri. Betul perkara tu. Kita pula berfikir, patut ke tidak aku ni nak bawa pula cerita tu. Okey, balik pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal sebagai As-Siddiq. Kawan dia kata, wahai Yusuf As-Siddiq, tolong fatwakan kepada kami 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Tengok, bila dia cerita pada Yusuf, dia guna ayat yang sama yang disebut oleh raja. Dia tak buat ayat dia sendiri. Dan juga 7 tangkai yang hijau, dan juga 7 tangkai yang kering. Moga-moga saya boleh balik bagi tahu kat istana sana supaya mereka faham apa sebenarnya makna mimpi ni. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam terus menafsirkan mimpinya berdasarkan wahyu dari Allah. Allah Ta'ala, ini mukjizat Nabi Yusuf. Ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf, kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf kata, tazra'una sab'a sinin, kamu bercocok tanam 7 tahun dalam keadaan bersungguh-sungguh. Hasil yang kamu perolehi daripada 7 tahun pertama ini biarkan ditangkai, kecuali yang kamu perlu untuk makanan sahaja. Hasil 7 tahun ambil untuk makan saja, baki biarkan ditangkai. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad, kemudian akan datang 7 tahun kedua yang kering kontang, bekalan makanan tak cukup masa tu, hasil tanaman kurang. Ketika itu kamu makanlah yang kamu tinggal baki yang 7 tahun pertama tadi. Ma illa qalilan mimma tuhsinu, dah ada baki lagi kamu simpan lagi. Kemudian 7 tahun pertama cucuk tanam, hasil banyak. 7 tahun kedua hasil kurang, makan baki yang kamu simpan. Ayat 49, kemudian akan datang selepas itu. Lepas itu makna tahun ke berapa ni? Tahun ke-15 kan? Selepas itu datang apa dia tulis? Ayat 49. Apa? Cuba baca ayat 49. Kemudian datang selepas itu, datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat sejati, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur. Selepas itu summa ya'ti min ba'di dzalik amun, selepas itu maknanya selepas 7 yang kedua, mana pada tahun ke-15 lah, akan datang tahun yang banyak hasil, banyak hujan, dan kamu boleh mula perah balik hasil-hasil kamu, anggur dan sebagainya. Tahun ke-15 ni ada kaitan dengan mimpi tak? Ada tak? Ini hebat Nabi Yusuf. Di sini terselah kehebatan Nabi Yusuf. Kehebatan yang pertama, Nabi Yusuf bukan sahaja tafsirkan mimpi, tapi juga memberi solution. Dan bukan sahaja menafsirkan yang 14 tahun, tetapi cerita juga yang ke tahun ke selepas itu, tahun ke-15. Okey, Nabi Yusuf kata apa tadi? Kamu bercucuk tanam 7 tahun, hasil makan, kemudian simpan yang baki. Ini bukan tafsir mimpi, ini penyelesaian pada masalah.
Kalau tafsir mimpi, Nabi Yusuf akan kata 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus, 7 tangkai sehat, 7 tangkai kering. Nak tafsir ni apa dia? Sepatutnya tafsir, oh ini maksudnya 7 tahun pertama ni hasil banyak, 7 tahun kedua kemarau. Itulah tafsir mimpi. Yang lembu gemuk maknanya subur, 7 tahun ni subur. Lembu kurus maknanya 7 tahun ni kemarau. 7 tangkai yang subur itu maksudnya 7 tahun yang subur. 7 tangkai yang kering itu maksudnya 7 tahun yang kering kontak. Inilah tafsir mimpi. Tapi Nabi Yusuf bukan sahaja menafsirkan mimpi, tetapi memberi penyelesaian. Kamu bercocok tanam 7 tahun pertama, ambil hasil itu makan, baki simpan. Nanti akan datang 7 tahun kedua, makanlah daripada kering kontang, nanti makan daripada yang kamu simpan. Menunjukkan ini sifat orang berjaya. Kita baca dulu masa Nabi Yusuf duduk dalam rumah menteri dengan mak angkat, ayah angkat. Allah Ta'ala kata Allah dah bagi ilmu dan kebijaksanaan pada Yusuf. Kita tuan-tuan, dalam bekerja kita kena ada sifat Nabi Yusuf. Bos kata kamu kena buat benda ni. Orang yang berjaya, orang yang ada ibda', orang yang ada ciri-ciri orang berjaya, bos kata kamu buat ni ABC, dia akan buat ABCD. Buat homework. Kalau pelajar-pelajar, cikgu kata buat homework, dia akan buat homework. Dan dia akan study juga subjek baru yang akan cikgu ajar esok. Ini sifat orang berjaya. Nampak tak kaitan dengan Nabi Yusuf ni? Maknanya bukan saja dia tafsir mimpi, tetapi dia bagi penyelesaian kepada tafsiran mimpi juga. Ini sifat orang berjaya. Kalau dia jaga marketing syarikat dia, target marketing, target tahun ni, target berapa nak dapat? 30,000. Dia akan target lebih lagi daripada, dia akan berusaha untuk capai lebih lagi daripada target. Ini kaedah, ini sifat orang berjaya. Nabi Yusuf bukan saja tafsirkan mimpi, tetapi Nabi Yusuf memberi penyelesaian. Dia tak sekadar kata tujuh gemuk, subur, 7 kering. Bukan sekadar itu, dia tafsirkan dan sekali dengan penyelesaian. Itu yang saya kata perlu ikut susunan tadi. Lembu gemuk maknanya 7 tahun pertama subur. Baru datang cerita lembu kering. Lembu kurus maknanya yang kedua itu kemarau. Kalau silap yang pergi tanya Nabi Yusuf kat penjara, kalau dia susuk, dia tukar ayat. Dia kata, tuan aku mimpi ada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Jadi tafsiran akan berbeza dah. 7 tahun pertama yang kemarau, 7 tahun kedua yang subur. Kan? Kerana itu susunan tadi kena ikut apa yang disebut dan apa yang dilihat dalam mimpi. Bukan saja beri penyelesaian kepada mimpi dalam masa 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Nabi Yusuf pun kata selepas 7 tahun kedua, yakni pada tahun ke-15 akan datang 1 tahun yang hujan banyak, datang hasil lagi. Ketika itu kamu boleh mula perah anggur-anggur dan hasil tanaman kamu. Ini kelebihan Nabi Yusuf. Ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai maklumat tambahan. Bila kawan tu tadi datang jumpa tuanku, saya telah dapat jawapan. Saya telah dapat jawapan mimpi tuanku tu. Ada kawan saya dalam penjara dulu. Saya pergi tanya dia. Dulu yang saya kerja dengan tuanku ni, saya pernah mimpi dah dalam penjara dulu. Saya perah anggur buat arak. Dia tafsirkan saya jadi tukang tuang arak tuanku. Jadi sungguh. Saya dah pergi tanya dia tadi apa maksud mimpi tuanku ni, dan dia telah tafsirkan. Tuanku kata, apa dia mimpi kamu, maksud dia yang dia terang. Lalu sahabat ni pun teranglah, tuanku begini maksud dia. Kita cocok tanam dan dia ceritalah apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qala al-maliku tuni bihi. Tuanku kata, pergi ambil Yusuf yang ada dalam penjara tu, sila bawa Yusuf jumpa aku, menghadap aku, sebab dia ada kelebihan. Dia bukan saja boleh tafsir mimpi, tetapi dia juga ada kemahiran dalam bidang pertanian.
Dia juga ada kemahiran dalam bidang merancang ekonomi negara. Sebab dia telah menasihatkan kaedah. Ini kaedah jaga ekonomi negara. Orang-orang bidang ekonomi boleh kaji. Ini dipanggil mengurus ekonomi secara berhemat. Masa 7 tahun, masa negara ada hasil, jangan duk membazir. Ada hasil lebih kita duk membazir, jangan. Ada hasil, simpan. Sebab kemungkinan akan datang. Ini cara mengurus ekonomi. Bukan kira ada hasil duk nak menunjuk aku bangunan paling tinggi, aku ada litar lumba kereta paling hebat, bazir. Bila defisit, bila ada masalah ekonomi dunia, kita dah terkapal-kapal. Jadi Yusuf telah memberi satu solution ekonomi dan juga pertanian. Sebab dia faham kalau hasil tumbuhan, makan dan baki tinggal di tangkai. Sebab kalau keluarkan dari tangkai, dari segi orang panggil valid ataupun hasil itu lebih terjaga lagi apabila disimpan dalam tangkai dia yang ori punya, kan? Ada ilmu pertanian, ada ilmu mengurus ekonomi, ada ilmu menafsirkan mimpi. Dan kawan dia pun bagi tahu Yusuf tu memang as-siddiq, memang seorang yang sangat benar, akhlak dia pun baik, dia pun baik, dia pernah difitnah dulu tuanku. Tuanku pun kata, kalau begitu sila bawa Yusuf datang jumpa aku, lepaskan dia bawa ke istana. Falamma ja'ahur rasul, apabila wakil tuanku sampai ke penjara, Yusuf, tuanku panggil kamu, jom keluar dari penjara. Nabi Yusuf kata, balik jumpa tuanku balik, aku tak nak keluar lagi dari penjara. Suatu jawapan yang begitu mengejutkan. Kita akan sambung jawapan Yusuf ni seterusnya dalam kuliah akan datang. Kita berhenti dulu kat sini. Nabi Yusuf tak nak keluar lagi dari penjara. Sebab apa? Kita akan tengok dalam ayat-ayat yang seterusnya nanti. Tak apalah, berhenti suspense sikit kan. Cliffhanger ni panggil. Saya nak sebut sikit, kita sehari dua lagi kita 12 Rabiul Awal. Ada sekarang ni jadi perbincangan, orang duk bincang berkenaan dengan nak sambut Maulidur Rasul ni. Ada sebahagian yang alhamdulillah buat persiapan begitu bersungguh nak sambut Maulidur Rasul. Ada juga sebahagian yang marah, menyatakan tak perlu sambut, bid'ah. Jadi macam mana suasana kita, macam mana kita nak faham perkara ni? Kita cuba faham dulu situasi. Yang pertama sekali, yang sambut Maulidur Rasul, yang tak sambut, yang kata tak boleh sambut, apa hujahnya? Hujahnya menyatakan bahawa Nabi Muhammad tak pernah sambut happy birthday dia. Nabi Muhammad tak pernah suruh sahabat sambut, dan para sahabat tak pernah sambut pun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Jadi golongan yang berkata tak boleh sambut, sambut ni bid'ah, membuat benda baru, itulah hujahnya. Kerana Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh buat. Jangan buatlah. Yang kita kena buat apa dia? Sunnah-sunnah Nabi yang banyak hari-hari ni kita kena buat. Itu yang lebih penting, itu yang lebih utama. Ini golongan pertama. Golongan kedua kata kita sambut kerana berdasarkan sejarah memang tak disambut zaman Nabi, zaman sahabat. Disambut setelah beberapa ratus tahun, apabila orang Islam agak jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebahagian orang Islam mula lupa sunnah-sunnah Nabi, jadi macam mana cara kita nak tarik balik orang Islam supaya ingat Nabi? Kita ambillah tarikh kelahiran Nabi ni, kita sambut sikit. Kita sambut, nak refresh balik, nak refresh balik kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sambut. Jadi ada kata sambut, ada kata tak sambut. Macam mana? Jadi malam ni kita buat satu kesimpulan, insya-Allah. Kita gabungkan kedua-dua pandangan ini. Kita gabung kedua-dua. Yang pertamanya kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bahawa kepada yang nak sambut silakan, yang tak nak sambut pun tak ada masalah. Nak sambut Maulidur Rasul boleh sambut dengan 3 syarat. Silakan, yang nak sambut sambut, yang tak nak sambut pun tak apa. Yang confirm haram apa dia?
bergaduh dalam isu ni. Duk bala, ni kata sambut, ni kata tak sambut, ni kata selawat, ni kata tak selawat. Duk bala, bergaduh haram. Tak nak sambut, sudah. Yang nak sambut boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, boleh sambut dengan syarat yang pertama, kena faham tak wajib sambut. Itu syarat pertama. Sambut dalam keadaan kita faham tak wajib sambut. Bila ada orang tak sambut, boleh tak kita kata dia tak sayang Nabi? Tak boleh kata kita. Sebab tak wajib pun sambut. Mana kita nak sambut, sambutlah. Masjid tu tak sambut, masjid ni sambut. Jangan kita kata masjid tu tak sayang kat Nabi, tak sambut. Tak boleh. Sebab tak wajib. Jadi kita nak sambut boleh, kita buat sambutan. Ada orang tak datang, kita tak boleh kata dia tu tak sayang kat Nabi, tak boleh. Sebab bukan benda wajib. Okey, itu syarat yang pertama. Boleh sambut tapi dengan kefahaman tak wajib. Nak sambut boleh, tak nak sambut pun sudah. Satu syarat. Syarat kedua, apa dia? Nak sambut boleh, tapi kena ingat, menyintai Rasulullah tidak boleh bermusim. Syarat kedua ialah sayang Nabi sepanjang masa. Syarat kedua, usaha nak ajak orang amal sunnah Nabi ni kena berlaku sepanjang masa. Tak boleh 12 Rabiul Awal saja ataupun bulan Rabiul Awal je sibuk cerita bab Rasulullah. Kena sepanjang masa. Sebut hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ajak orang cinta pada Nabi sepanjang masa. Itu syarat kedua. Kalau Johor hebat tuan-tuan. Johor 6 bulan sambut maulud. Tu. Saya tahun lepas bulan 4, bulan 5 dapat lagi jemputan kat JB ceramah Maulidur Rasul. Baguslah macam tu, bagus. Okey, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, nak sambut boleh, tetap syarat ketiga, tiada perkara maksiat ketika menyambut maulud. Berarak sambut maulud, letih berarak sampai tak sembahyang zuhur. Letih selawat pusing kampung 3 km berarak, letih, balik-balik tidur, zuhur tak sembahyang. Sebab berlaku dia berarak selawat berarak sembahyang zuhur tinggal tu imam tu bila je di masjid. Tak jadi. Sayang sangat dia kat Nabi sampai tak datang berjemaah. Itu tak kena. Yang lebih utama Nabi suruh berjemaah di masjid. Itu lebih utama. Jadi tak nak ada maksiat. Berarak sambut maulud Nabi, duk campur laki perempuan tak boleh. Dengan perempuannya pakaiannya boleh tahan juga. Tok Bilal sambil selawat sambil jeling lawa awak ni bukan Tok Bilal sinilah. Bukan orang kat sini, tapi nak bagi tahu ni ketua duk selawat ni. Sambil selawat sambil tengok orang perempuan. Tak boleh nak sambut, tak boleh berlaku campuran. Selawat orang lelaki belakang, orang perempuan kat depan. Sambil dia berjalan, kita duk ikut ayuh dia. Duk tengok sampai silap masuk lorong. Sambut maulud tak boleh berlaku maksiat ketika sambut. Sambut maulud, yang ni dapat projek baju. Ni pun satu hal. Yang ni dapat projek sedia makanan. Yang ni dapat projek itu ini. Keluar duit, habis duit masjid, surau mana-mana organisasi, bagi kat kroni-kroni buat baju seragam. Pejabat nak 500 helai baju, dapat kat syarikat company. Bukan kapek ni, baju. Jadi ni tak berlaku maksiat, mengambil kesempatan atas nama Maulidur Rasul lalu berlaku penyelewengan dalam arti kata maksiat juga lah. Kalau sambut Maulidur Rasul, ambil kesempatan seumpama ini berlaku maksiat, ataupun ingat Nabi hanya masa ni, ataupun sambut maulud sampai tak semayang, ini semua masalah. Jadi kita buat kesimpulan, nak sambut silakan, tak nak sambut sudah. Kalau sambut, pegang 3 syarat tadi. Syarat pertama apa dia? Tak ingat lah. Kena faham tak wajib. Mana orang tak sambut pun kita tak boleh kata dia tak sayang Nabi. Yang lebih utama kita banyakkan selawat lagi. Syarat kedua, ingat Nabi sepanjang masa, bukan bermusim. Syarat ketiga, tidak ada perkara maksiat ketika sambutan tersebut. InsyaAllah lah, moga-moga
Allah Ta'ala lontar dalam hati kita sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin berselawat, banyak berselawat, bersungguh belajar ajaran yang bagi dia tinggal, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, kemudian kita cuba kongsi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.